Selamat pagi dari Funbra. Nampak si Nun. Seorang bapa tengah ngecek kereta anaknya. Dari jauh bapaknya datang ngecek kereta. Kami duduk sampai pagi lagi maghrib. Dalam pukul 10 pagi maghrib. Alia ngambil medok dekat Heathrow Airport. Tok kami nyewa rumah dari Airbnb. Ambil dekat Airbnb rumah one bedroom apartment. Kami berambil dengan Alia lah dekat situ. InsyaAllah sebulan berambil dengan Alia sampai Ramadan kelak berambil dengannya. So bapaknya akan pulang seorang lah. Bapaknya sekejap je situ si lama sebabnya kena kerja nak. Itulah suasana pagi. Alhamdulillah cerah hari tu. Tengah Alia tengah belajar. Cara-cara ngecek kereta. Mungkin kereta kita kempis. This is the example of river engineering. You can see here there's two different type of water. One is on the low tide, the other one is on the high tide. So when the ship or barge wanted to navigate upriver, and because of the difference in water tide, and they have to lock the water so the water can be contained to allow the barge or the ship travel upriver. Yeah, this is on the wall of the church. What happened back in 19 September 1968, there was heavy rain pouring down. So this area was completely flooded. The place that I'm standing now, you see that this level is almost at Alia nose level. It's a very high. It's a very, very big flood. Almost the whole area was flooded. So all this area was flooded. Estate tapi atas sana bukan masuk dari sini. Ada orang atas sana. Dia boleh naik dari belakang tu ada tangga. Guildford Castle ialah sebuah istana lama yang terletak di bandar Guildford, kira-kira 45 km di southwest London. Istana tu dibina selepas penaklukan England oleh William the Conqueror pada tahun 1066. Kami orang tu dekat kawasan Guildford Castle, dekat yang pun taman lah. Tapi disebabkan kini tu masih lagi dalam musim sejuk nak, bulan 2 tu masih sejuk lagi. So si nampaklah apa-apa bunga situ. Dah nak masuk musim panas lah, baru kacak kat situ. Salah masa melawat tu. Atas tu castle-nya lah, atas ni Guildford Castle. Tu masih lagi dalam kawasan castle. Tangga dinding tu masih kekal lagi sampai kini tu. Kawasan castle tu. Tu lah castle-nya. Tangga castle-nya.
1066 yang tu. Sangat depan entrance-nya. Castle-nya bukan si besar gila lah. Castle tu dah tutup lah. Masa winter season tu sampai from 2nd November will be reopen spring ada. So yang tu apa? Ada Castle Keep. Yang ada Castle tu kemungkinan besar founded by William the Conqueror after 1066. Ya kabila maknya. Nenek moyang kita pun belum ada lagi masa ya. Bahagian utama istana dipanggil Keep, iaitu menara besar yang digunakan sebagai tempat perlindungan dan pertahanan. Okey, kita nak pergi Guildford Museum ke? Jom masuklah. Guildford Museum ialah sebuah museum sejarah tempatan yang terletak berhampiran kawasan Guildford Castle di Bandar Guildford. Museum tu menyimpan koleksi yang menceritakan sejarah Bandar Guildford dan kawasan sekitarnya dari zaman prasejarah sampailah ke zaman moden. Museum tu ada lebih 75,000 artifak macam alat batu dari zaman prasejarah, siling Rom dan artifak section, pakaian dan tekstil lama dan barangan kehidupan harian masyarakat Guildford dulu. Rambut orang ya. Kecil-kecil je apa kasut tu. Oh Allah. It contains locks of hair of Maria Sparks. Kau dapat pakai kasut tak dia? Yelah, Kaki orang kecil. Inilah Maria Sparks dia. Lorong yang dipanggil alleyway atau passage macam tu banyak dalam bandar lama di England. Yang wujud bila jalan utama berada di kawasan berbukit dengan rumah, kedai dan bangunan yang dibina rapat-rapat di sepanjang jalan. Lorong tu diguna sebagai jalan pintas lah antara dua jalan dan laluan ke rumah atau kedai di belakang bangunan. Okay. Station and then So? Jackie Net. Saya lagi. Ya penggunanya. Tahun 1872. Tempat shopping dekat Guildford The Ferry. Because you know I never ask you to change. If perfect's what we're searching for, you'll just stay the same. So don't need another answer.